Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 9 ingin membentangkan proposal kajian tindakan PDPC kami yang bertajuk Kuda Bajatul meningkatkan kemahiran penguasaan operasi bergabung dalam pembelajaran matematik. Yang dihormati pensyarah kami Dr. Hairul Faizi bin Luqman dan diperkenalkan rakan seperjuangan kami iaitu Muhammad Ilmam, Muhammad Syukri, Amirul Mukminin, Nurul Atirah, Nur Atikah, Nur Anis Syahirah dan saya sendiri, Nurin Farsyad Manina. Saya Nurin Farsyad Manina binti Rasmizi P156310 ingin membentangkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan. Terdapat beberapa permasalahan utama yang timbul dalam kalangan pelajar tahun 4 Ibn Khaldun. Sepanjang sesi PDP, kami mendapati sebahagian murid menghadapi kesukaran menyelesaikan operasi bergabung, khususnya apabila soalan melibatkan lebih daripada satu langkah. Melalui pemerhatian langsung ketika mereka menjawab soalan, kami mendapati murid sering tersalah memilih urutan operasi. Seramai 10 orang atau 40% masih keliru apabila diminta menyelesaikan soalan yang melibatkan lebih daripada satu langkah. Isu permasalahan yang pertama adalah murid masih lemah dalam penguasaan asas matematik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Mereka mengalami masalah dalam menentukan operasi yang mana perlu diselesaikan terlebih dahulu dalam soalan bergabung. Kelemahan ini menjadi penghalang untuk mereka memahami operasi bergabung. Seterusnya ialah murid keliru dengan urutan operasi. Contohnya, mereka tambah dahulu sebelum bahagi. Kekeliruan ini bertambah apabila soalan itu melibatkan lebih daripada dua operasi. Berikutnya ialah murid buat jawapan yang salah walaupun mereka memahami operasi asas secara berasingan. Hal ini disebabkan kurang latihan berstruktur yang menyebabkan mereka cepat lupa langkah yang betul dan mengambil masa yang panjang untuk menjawab. Permasalahan ini menunjukkan perlunya pendekatan pengajaran yang lebih sistematik supaya murid benar-benar menguasai operasi bergabung. Isu ini bukan sahaja menjejaskan pencapaian akademik tetapi ia juga memberi kesan kepada emosi dan keyakinan murid. Sekian, terima kasih. Saya Nur Anis Syahirah binti Muhammad Fauzi, nombor matrik P157946. Seterusnya saya akan membentangkan tentang beberapa keperluan. Yang pertama adalah menyediakan intervensi khusus yang membantu murid memahami urutan operasi bergabung. Yang kedua adalah untuk merancang strategi pengajaran pelbagai yang sesuai dengan gaya pembelajaran murid. Yang ketiga ialah memberi latihan berulang dan berstruktur supaya murid lebih konsisten dalam menguasai konsep. Dan membina keyakinan murid agar mereka berani mencuba tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Sebagai penambahbaikan, kami melaksanakan teknik kuda bacatul ni sebagai pendekatan inovatif. Kami juga menggunakan beberapa bahan bantu mengajar yang interaktif. Seperti yang pertama ialah kad operasi berwarna untuk membezakan langkah. Yang kedua ialah permainan nombor untuk menarik minat pelajar. Yang ketiga ialah kuis digital untuk mengukuhkan lagi penguasaan pelajar. Selepas intervensi dijalankan, ujian pasca menunjukkan bahawa terdapat peningkatan penguasaan murid dalam menyusun langkah operasi bergabung dengan baik tanpa bimbingan guru. Saya Muhammad Amirul Mukminin Bilhir Nizam P156492 akan menyambung bahagian objektif kajian. Jadi pada bahagian ini saya akan menerangkan objektif kajian bagi kajian tindakan yang dijalankan. Secara umumnya, objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran penguasaan operasi bergabung dalam kalangan murid tahun 4 Ibn Khaldun di Sekolah Rendah Islam An-Nur bagi pelaksanaan kaedah intervensi kuda bacatul. Jadi kaedah ini akan membantu murid untuk memahami dan mengingati urutan operasi dengan lebih jelas dan sistematik. Seterusnya mengurangkan kekeliruan semasa penyelesaian soalan yang melibatkan lebih daripada dua operasi.
Jadi itu adalah objektif umum, dan bagi objektif khusus pula, kajian ini menumpukan kepada 3 perkara utama, iaitu yang pertama adalah memastikan 10 orang murid mencapai sekurang-kurangnya 80% kelulusan dalam ujian pasca bagi penentuan operasi pertama, dan yang kedua adalah untuk memastikan murid dapat memilih turutan operasi yang betul dalam soalan operasi bergabung, dan yang ketiga adalah untuk memastikan murid dapat menghasilkan jawapan yang tepat bagi soalan-soalan yang melibatkan pelbagai operasi seperti tambah, tolak, darab dan bahagi selepas mengikuti aktiviti berstruktur mengikuti melalui kaedah kuda bacatul ini. Jadi itu adalah objektif kajian untuk kajian tindakan ini. Nama saya Nur Atikah binti Sudin, nombor matrik P156571. Saya akan menerangkan tentang sasaran kajian. Sasaran ataupun subjek kajian dalam kajian ini hanyalah tertumpu kepada 10 orang murid daripada 30 orang murid secara keseluruhannya dari tahun 4 Ibnu Khaldun dari Sekolah Rendah Islam An-Nur Kubang Pasu. Jadi mereka ni menghadapi masalah dalam menentukan operasi mana yang perlu diselesaikan dahulu dalam soalan bergabung ataupun operasi bergabung. Seterusnya, mereka juga tersilap memilih operasi yang betul apabila terdapat lebih daripada 2 operasi serentak. Secara automatik, jawapan yang mereka sediakan juga salah. Okey, baik. Selepas mengikuti aktiviti berstruktur yang dirancang melalui kaedah intervensi kuda bacatul, semua murid yang terlibat dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan operasi bergabung dengan baik. Dan juga dapat memupuklah minat mereka yang mendalam terhadap subjek matematik, khususnya dalam menyelesaikan operasi soalan bergabung. So, baiklah, terima kasih. Seterusnya pembentangan diteruskan bagi cadangan tinjauan awal ataupun pemerhatian berkaitan permasalahan penyelesaian operasi asas bagi pelajar. 10 orang pelajar daripada 4 kelas Ibnu Khaldun. Baiklah. Dalam pemerhatian ini, antara instrumen yang kami gunakan adalah borang soal selidik, temu bual, analisis dokumen dan juga senarai semakan. Borang soal selidik ini kita gunakan cadangan, kita gunakan kepada diedarkan untuk 10 orang murid di kelas 4 Ibnu Khaldun, dan di antara soalan yang ditanyakan seperti yang anda dapat lihat di skrin, iaitu saya tahu apakah itu operasi tambah tolak dan juga saya tahu penggunaan simbol operasi asas. Kenapa? Sebab borang soal selidik ni penting sebab kita nak tengok naratif kepada 10 orang pelajar itu, adakah mereka menguasai, kurang menguasai ataupun tidak menguasai langsung. Kemudian, dalam temu bual kita dapat lihat cadangannya adalah kami akan menemu bual ataupun menemu ramah 3 orang pelajar, iaitu antaranya Ahmad Umar Sarhan, Wan Asma Humairah dan juga Zara Marisa. Kita pilih secara random saja, dan antara soalan yang diajukan adalah adakah pernah jawab soalan yang lebih daripada 1 operasi asas, dan adakah kamu rasa operasi bergabung itu susah. Soalan ini dipilih secara rawak dan ditanya secara rawak sebab kita nak menilai secara lebih kolektif. Adakah pelajar A dengan pelajar E menguasai ataupun tidak sesuatu tu. Kadang-kadang mereka mungkin boleh bahagi, mereka faham bahagi perlu dilakukan, tapi mereka lupa dalam kurungan sebenarnya perlu dilakukan dulu. Sebab itulah kuda bacatul cuba untuk diperkenalkan. Kemudian, of course, kami akan melihat melalui analisis dokumen. Kalau kita lihat analisis dokumen ini penting, kita dapat melihat data-data terdahulu pelajar, sama ada melalui peperiksaan, melalui jalan penyelesaian di atas kerja yang diberikan, homework lah oleh guru dan sebagainya. Kita dapat lihat kelemahan. Dan akhir sekali, of course, kami akan buat senarai semak pemerhatian sebab kita nak kenal pasti masalah utama yang berlaku dan kita boleh mengimplementasikan kuda bacatul ini kepada mereka dan menyesuaikan kaedah penggunaan kuda bacatul itu dengan lebih komprehensif. Sekian, terima kasih. Saya pas kepada pembentang. Baiklah, saya akan memperkenalkan intervensi yang telah dicadangkan dalam kajian tindakan ini, iaitu teknik kuda bacatul. Teknik kuda bacatul telah diperkenalkan sebagai salah satu inisiatif untuk membantu 10 orang murid daripada 4 Ibnu Khaldun untuk menguasai kemahiran menyelesaikan operasi bergabung dengan turutan operasi yang betul. Kuda bacatul merupakan akronim yang terdiri daripada gabungan operasi-operasi asas. Akronim kuda bacatul juga telah disusun mengikut turutan operasi yang betul. Kuda bacatul ialah ku kurungan, da darab, ba bahagi, ca campur atau tambah, tul ialah tolak. Pemilihan penggunaan
penggunaan akronim ini lebih memudahkan murid untuk meningkatkan daya ingatan jangka masa panjang terhadap turutan operasi yang betul. Pemilihan penggunaan variasi pelaksanaan aktiviti intervensi yang dicadangkan telah dijalankan melalui beberapa siri aktiviti. Bagi sesi demonstrasi dan pengenalan teknik kuda bacatul telah dimulakan dengan guru memperkenalkan teknik tersebut terlebih dahulu kepada 10 orang murid. Guru menerangkan langkah-langkah asas yang perlu difahami kepada murid sebelum menguasai teknik kuda bacatul tersebut. Sebagai contoh, guru menampal kad soalan A seperti yang telah ditunjukkan pada paparan rajah ini. Langkah yang pertama, murid perlulah mengenal pasti terlebih dahulu operasi yang perlu diselesaikan mengikut turutan kuda bacatul. Langkah yang kedua, murid perlu menampal atau menyusun operasi mengikut turutan menggunakan kad intervensi yang telah diberikan oleh guru. Dan langkah yang terakhir, murid boleh menyelesaikan jawapan soalan seperti biasa. Setelah selesai penerangan dan demonstrasi daripada guru, murid diminta untuk mengulang semula langkah-langkah tersebut. Seterusnya, aktiviti diteruskan dengan latihan kuis kuda bacatul. Tujuan aktiviti ini untuk membantu murid mengukuhkan kefahaman dan menguasai teknik kuda bacatul yang telah dipelajari. Sesi ini dijalankan secara berkumpulan dan setiap kumpulan diberikan satu set kad intervensi kuda bacatul dan satu set kad soalan yang berbeza. Murid diberikan masa untuk sesi perbincangan untuk menyelesaikan jawapan menggunakan teknik kuda bacatul yang telah dipelajari, seterusnya melakukan pembentangan hasil jawapan mereka di hadapan untuk semakan bersama. Aktiviti yang terakhir dijalankan ialah ujian pasca intervensi. Tujuan ujian ini dijalankan untuk mengukur sejauh mana tahap keberkesanan intervensi yang telah dijalankan. Ianya juga untuk memastikan kejayaan pelaksanaan intervensi ini. 10 orang murid tersebut telah diminta untuk menjawab semula soalan-soalan operasi bergabung tanpa sebarang bantuan dan bimbingan daripada guru dan rakan. Hal ini bertujuan untuk menguji tahap penguasaan teknik kuda bacatul yang telah dipelajari secara individu. Hasil ujian ini telah menunjukkan peningkatan pencapaian yang amat ketara dan memuaskan dalam kalangan murid apabila mereka dapat menyelesaikan operasi bergabung dengan betul setelah mengaplikasikan teknik kuda bacatul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Seterusnya saya Muhammad Sepedafi akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan membentangkan model kajian yang dipilih oleh kumpulan kami. Jadi model kajian yang dipilih adalah model Chemist Method 1988 di mana model ini mempunyai 4 fasa iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Jadi kami memilih model ini kerana ia amat sesuai dengan kami punya objektif iaitu untuk memudahkan pelajar untuk memahami cara yang betul untuk menggunakan tambah tolak darab bagi ataupun kalau ada kurungan lah. Okay, baik. So kita akan ke perancangan yang pertama iaitu melalui perancangan kami memilih idea awal iaitu kami mengenal pasti masalah dan kami ingin mengenal pasti objektif lah. So kita nak tahu apakah masalah yang dihadapi oleh para pelajar dan melalui masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka kami juga boleh mengenal pastilah apa objektif ataupun apa yang kita inginkan daripada para pelajar hasil daripada teknik kuda bacatul. Okey, baik. Seterusnya merancang segala plan tindakan yang ingin dilaksanakan, jadi kami akan teruskan ke tindakan. So melalui tindakan kami buat dua kita panggil test lah, di mana test yang pertama kita panggil pre-test, di mana kita ingin melihat apakah masalah yang dimiliki oleh pelajar dan dari manakah datangnya punca kepada masalah itu. Seterusnya, melalui tindakan juga kami melaksanakan strategi kuda bacatul untuk menentukan urutan operasi yang betul lah. Jadi itu adalah antara kami punya objektif lah. Dan seterusnya, kami juga melakukan ujian selepas iaitu adakah teknik kuda bacatul ini berkesan kepada pelajar? Apakah kebaikan yang kami dapat? Adakah teknik kuda bacatul ni mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pelajar lah? Kita seterusnya ke pemerhatian di mana kami melihat maklumat apakah ada peningkatan dari segi markah, apakah kebaikan yang dimiliki, kebolehan daripada pelajar itu dapat meningkat dan sebagainya. So melalui pemerhatian maklumat diperoleh dengan cara melihat, menemubual dan menilai dokumen murid lah. So kita melihat adakah peningkatan dan cara dan kita tanyalah adakah sudah faham. Dan seterusnya
ataupun akhir sekali kita ke refleksi, di mana kita nak tengok apakah kelebihan melalui teknik kuda baca atul ini dan apakah kelemahan-kelemahan yang kita boleh gunakan untuk kita baiki. Jadi supaya teknik kuda baca atul ini dapat digunakan oleh semua pelajar dan kita dapat kurangkan lagi dia punya kekurangan dari segi ketidakfahaman lah. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.